Okey, hai, Coach Sufian sekali lagi. Kali ni Coach nak kongsikan tips kalau kita sakit belakang. Okey, so cara-cara dia, first thing macam biasa Coach akan terangkan satu persatu dulu. Okey, sakit belakang ni biasa berlaku rasa sakit di bahagian ini punggung. Right, ini adalah hip punggung. Right, di sini adalah kawasan tulang belakang ya. Right. So biasanya bila kita sakit belakang, dia ada dua tempat. Satu di sini. Ya, satu di sini. Satu di area sini sampai ke atas. Right? Tapi Coach nak fokuskan area ni. Ini common injury. Okey, satu kawasan ni. Satu lagi kawasan yang luar sikit tapi dan dalam sedikit, iaitu di sini. Okey, di sini naik ke atas. Alright. Ada dua kawasan. Di kanan kiri lah Tengok macam mana kita kena sakit belakang tu, apa perbuatan yang kita lakukan. So biasanya dua tempat ini akan bengkak dan sakit. Bila kita tunduk, aduh sakit. Bila kita tegak, aduh sakit. So macam mana cara kita nak urut dia? Okay, selain kita suruh anak kita pijak. Okay, come. So cara dia adalah, kita dah tahu kedudukan otot ni kat sini, yang warna merah ni. Jadi kita punya direction kita daripada sini ke sini. Okay, daripada sini ke sini direction dia. Alright. So yang tepi ni pula daripada sini ke sini. Macam tu. Okey. Yang ni daripada sini kita gelonsorkan naik ke atas. Alright. So sekarang Coach nak tunjukkan bagaimana kita nak mengurut the practicality dia. So first thing, macam biasa, kita pakai minyak. Kemudian kita pastikan dia friction dia tu. Okey, so kita tarik dia daripada sini ke atas. Okey, bukan tengah-tengah garisan tulang belakang ini tulang belakang tengah-tengah. Okey, ini proses tulang belakang. Bukan ni tepi. Tepi tu. Alright. So push sampai ke atas. Sebab otot ni namanya erector spine. Otot ni erector spine group. Dia ada longissimus, okay, iliocostalis muscle kat sini, area ni, this area. So kita push sampai atas, ikut saja, dan kita akan rasa dia lebih lembut dan itu baik. So otot tepi ni pula dia duduk kat bahagian bawah, right? Dia duduk di bahagian bawah. So macam mana kita nak tekan dia? Right? Cara dia adalah kita kena cedok kat tepi. Aku nak tunjukkan macam mana kita nak cedok. So cedok kat tepi macam ni. Ini tulang punggung dia. So kita cedok daripada kat tepi tu, kita push macam ni. Kita naikkan ke atas. Right. Kita cedok dia kat sini. Daripada tepi ni pun boleh. Kita naik dia ke atas sampai ke tepi ni. Nampak? Cedok ke atas sampai ke sini. Itu dua tips untuk kita gunakan kalau kita sakit belakang. Siapa yang perlu tahu ilmu ni? Mereka yang bekerja di pejabat, duduk 24 jam, 8 jam. Mereka yang sentiasa bangun dan duduk. Okay, buat kerja yang melibatkan belakang ni, angkat barang, postage dan sebagainya. Kerja-kerja yang melibatkan tunduk dan bangun. So, itu saja daripada Coach. Jumpa lagi pada tip-tip yang lain. Bye-bye.